Shaker Sketchbook. Hi you all. Hari ni kita nak buat coklat fudge. Mula-mula kita letak butter kat loyang. Lepas tu kita cairkan coklat gelap tadi dengan sikit minyak. Sapu-sapu-sapu. Sekarang kita campur bahan kering. Sediakan bahan kering, tepung dengan koko, baking powder dengan garam sikit. Lepas tu kita gaul, campur. Gaul. Lepas tu kita coklat yang cair terbalik, kita campur gula, telur, vanilla essence. Lepas tu kita gaul habis-habis, gaul sampai dia sebati. Kerja kita hari ni gaul saja. Lepas tu kita campurkan bahan kering dengan bahan basahan tadi. Lepas tu ni bonus tips, kita letak Nescafe sikit, air Nescafe sikit. So dia jadi macam wow, meletup. Lah sedap. Lepas tu letak coklat chip. Lepas tu gaulkan lagi, gaul sampai sebati. Lepas tu letakkan dalam loyang. Lepas tu ratakan dia. Lepas tu masukkan dalam oven 170 Celsius dalam 20 minit. Tu dia. Wow. Wow. Hocak. That's all for today. Thank you so much.